Kalau anda baru nak mula buat bisnes, perlukan laptop untuk setup bisnes kecilan anda. Masih belum cukup bajet untuk beli laptop yang baru, nak cari laptop yang second sahaja. Ini dia laptop Lenovo ThinkPad Yoga L380. Bagus untuk permulaan untuk buat bisnes. Jadi contoh bila anda ada bisnes, anda nak mulakan bisnes anda dengan promote flyers atau poster untuk diiklankan kepada customer anda. Jadi laptop ni sangat sesuai dengan prosesor i5 8 Gen, mampu guna untuk editing di canva.com. Jadi apa kelebihan laptop ni? Laptop ini hadir dengan touchscreen panel dan dia bagi sekali dengan stylus pen untuk memudahkan kerja anda. Untuk stylus pen ini tak perlu cas dan cara penyimpanan pun agak mudah, hanya simpan pada dalam body laptop. Jadi memang mudah untuk buat kerja dan nak guna balik. Bukan itu saja, laptop ini spesies yang agak rare. Skrin boleh flip 360, boleh letak dalam keadaan mode 10 atau dalam bahasa lain seperti mode kemah. Kalau anda rasa bosan nak pegang rasa seperti tablet, nak lebih praktikal, boleh flip seperti tablet, boleh saja guys. Jadi kesimpulannya, kat mana nak dapatkan laptop ni? Boleh saja kontak kami. Stok memang sangat-sangat terhad untuk laptop mampu milik seperti laptop ni. Kalau video ni sampai dekat FYP korang, jangan lupa like dan share. Kita berjumpa lagi.